Dalam kesibukan dunia yang tidak pernah berhenti, ada satu masa dalam setahun di mana harapan lama dilepaskan dan permulaan baharu diraikan. Di Malaysia, ia bukan sekadar perayaan, ia adalah kisah keluarga, budaya dan perpaduan. Inilah Tahun Baru Cina. Istilah Choi San Ye sering disebut semasa Tahun Baru Cina merujuk kepada dewa kekayaan dalam kepercayaan masyarakat Cina. Dewa Choi San Ye dipercayai membawa kekayaan, rezeki, kejayaan perniagaan dan kemakmuran hidup. Semasa Tahun Baru Cina, ramai orang menyambut kehadiran beliau sebagai simbol permulaan tahun yang makmur. Antara amalan semasa menyambut Choi San Ye termasuklah membakar mercun atau bunga api, melakukan sembahyang khas di rumah atau di toko, menghias rumah dengan hiasan kekayaan dan memberi angpau dan duit bertuah. Setiap tradisi membawa makna. Angpau bukan sekadar wang tetapi doa untuk rezeki dan kesejahteraan. Tarian singa dan naga bukan sekadar persembahan tetapi simbol keberanian dan kekuatan. Dan di meja makan, keluarga berkumpul, berkongsi ketawa dan menikmati hidangan tradisi seperti kuih bakul yang melambangkan kemakmuran yang berterusan. Kerana bagi masyarakat Cina, keluarganya adalah segalanya. Di Malaysia, Tahun Baru Cina bukan hanya disambut oleh satu kaum, ia diraikan bersama. Di rumah terbuka, kita melihat senyuman tanpa mengira bangsa. Kita mendengar ucapan kongsi facai daripada pelbagai suara. Inilah keistimewaan Malaysia. Budaya diraikan, perbezaan dihormati dan perpaduan diperkukuhkan melalui perayaan. Tahun Baru Cina mengajar kita tentang kesyukuran, penghormatan kepada orang tua dan pentingnya hubungan kekeluargaan. Ia mengingatkan kita bahawa permulaan baharu datang dengan tanggungjawab untuk menjadi insan yang lebih baik. Di sebalik mercun yang berdentum, di sebalik warna merah yang bersinar, tersimpan nilai yang menyatukan kita semua. Inilah Hari Raya Cina di Malaysia. Bukan sekadar perayaan, tetapi cerminan sebuah negara yang kaya dengan budaya dan bersatu dalam kepelbagaian. Kongsi facai. Sekian saja untuk video pada kali ini. Jika anda berminat dengan konten berilmiah, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Jumpa lagi.